The next time berlaku pengalaman yang menarik kita nak cerita pada mak ayah, kita akan fikir dua kali. Aku nak cerita ke tak? Kalau mak ayah aku marah lagi macam mana? Orang yang membesar ada trust issue, susah nak percayakan orang lain ni, adakah disebabkan childhood trauma? Bergantung juga. Untuk orang tu ada isu kepercayaan dan trust issue ni, dia banyak faktor yang ada lah yang boleh menyumbang. Kita tak nafi faktor childhood trauma tu boleh menyumbang kepada salah satu untuk orang tu ada trust issue. Contohnya, trust issue ni adalah apabila orang ni dia susah nak percaya pada orang lain. Ataupun kalau dia jumpa dengan terapis, dia tak tahu nak cerita ke tak masalah dia. Sebab apa? Sebab mungkin waktu zaman dia kecil dulu, zaman kita masih innocent, bila kita balik sekolah, kita rasa excited nak cerita pengalaman yang berlaku kat sekolah. Tapi bila kita cerita pengalaman tu, di mata kepada mak ayah, mungkin pengalaman tu pengalaman tidak baik. Contohnya kita nak cerita yang kita pergi pancitkan tayar orang. Ataupun pengalaman ni kita nak cerita kita pergi buat something yang tak bagus lah. Tangkap berudu. Tangkap berudu ke, ataupun kita baling katak kan. So kita meletak kepercayaan untuk bagi tahu pada mak ayah. Tapi respon daripada mak ayah akan marah, itu memang patut lah. Tapi marah yang tidak sepatutnya. Sampai tahap pukul, sampai tahap menengking, malah dia akan manipulasi, dah ugut pula contohnya, jangan buat lagi kan. Sedangkan waktu itu kita baru nak discover. Kita tak tahu baik buruk, tapi kita baru nak belajar. Jadi bila keadaan macam tu, kita kena shut off, menyebabkan the next time berlaku pengalaman yang menarik kita nak cerita pada mak ayah, kita akan fikir dua kali. Aku nak cerita ke tak? Kalau mak ayah aku marah lagi macam mana? Diorang percaya ke tak? Diorang kalau percaya aku ke cerita? tak? Dan diorang akan dengar ke tak aku cakap? So bila benda ni berlaku berulang kali, lama-lama dia akan terus shut off diri dia, tak nak cerita pada orang. Dan bila dia besar, walaupun dalam suasana yang selamat kan, bersama dengan terapis contohnya kan, dalam psikologi punya terapi tu, suasana selamat, tapi dia masih tak yakin nak ceritakan. Dan kalau dia ceritakan, betul ke terapis ni nak tolong aku? Sure ke dia boleh tolong aku? Membantu ke teknik ni? Sebab apa? Sebab dia dah ada trust issue tersebut. Tapi isu trust ni, dia tidak terhad kepada ibu bapa tadi. Dia boleh jadi juga isu dengan pasangan, ataupun isu dengan kawan-kawan. Dia pernah cerita kawan backstab dari belakang kan, kawan mengumpat, cikgu dia pernah mengumpat ke, ataupun pasangan dia bila kita cerita dia gunakan tu sebagai hujah untuk kontrol dia ke. So trust issue ni dia luas. So salah satu penyumbang yang kita boleh cerita yang saya bagi contoh tadi adalah daripada childhood trauma. So ada banyak lagi yang luasan ni yang boleh menyumbang juga kepada isu trust.